Sikit je rata. Atau kena dapat naik balik. Aku dah letih. Macam menyesal pula lalu jalan ni. Patut lalu jalan main road ke Shangri-La yang semalam tu. Ya Allah, kena scam. Amoy tu cakap nak pergi ke Habachun downhill. Kat mana downhill ni? Allah, gila. Mana ada downhill sini. Dia cakap aku sekejap je boleh sampai Habachun. Sebab daripada tempat tidur malam tadi tu nak ke Habachun lebih kurang 30 kilo. Ya, 30 kilo tak apa, tapi dah mendaki. Mendaki lagi. Kena naik dekat atas sana tu. Ya Allah, bila lah nak habis ni mendaki ni. Kat sini view dia dah lain. Kau tengok dia punya tanah dia pasir. Macam padang pasir. Pasir. Nampak? Sana gunung. Wow. Aku ni sunburn sebenarnya. Tapi aku tak sanggup nak tutup muka sebab susah nak bernafas. Ya Allah. Kita dah sampai Habachun. Aku rasa aku dah berapa kali aku cakap ini Bukit Las, Bukit Las, Bukit Las. Aku harap ni betul-betul Bukit Las, last corner. Ya Allah. Kadang jalan kampung macam ni pun dia buat tanam bunga, tanam buluh. Hai, bagus lah. Jalan cantik, ada longkang bersih. Adalah sampah sikit-sikit. Ada je macam botol kat dalam longkang tu. Tapi tak adalah kotor sangat. Sini sebab angin kuat, kadang-kadang dia tiup tau. Oi, aku dah lapar gila. Aku nak makan lepas ni. Dekat Habachun, dekat Haba Village tu ada kedai halal. Aku tahu kat situ ada kat restoran. So aku nak makan kat sana kejap lagi. Wow, besar ni gunung ni. Alhamdulillah, betul-betul ni downhill. Turun tapi tak best juga downhill nanti sebab lepas ni aku kena climbing lah balik kan. Lebih baik dia dah naik rata ke tak apalah juga. Tapi aku berhenti kat sini sebab view ni cantik gila. Cantik betul lah. Ya Allah, cantik. Wah, kampung Habachun ni dekat sana. Haba Village. Situ pun macam ada kampung juga, tapi tu pinggir-pinggir kampung kot. Sini nampak macam ada jalan, ni jalan-jalan orang kampung lah. Cantik lah. Sejuk lah. Cantik tempat ni. Ya Allah, subhanallah. So aku berhenti kejap lah saja nak ambil gambar. Sekarang pukul 2.30. Aku tak tahu lah nak pergi mana lepas ni, nak tidur mana. Ikutkan dari Haba Village ni lagi 30 kilo yang kita target nak tidur malam ni. Jauh lagi tu. Kalau ada flat tak apa. Kalau ada naik macam tadi memang ya Allah. Okay, bye bye. So this guy dia dari mana tadi jauh, tapi dia nak pergi sampai Lhasa. Jauh lah seorang, dia naik motor. Bye. Alhamdulillah dah nak sampai Haba Village. Gila nak pukul 3 lah. Dekat je padahal, tak sampai. Rasanya dalam 30 kilo ke tak sampai macam tu lah. Bukit je pasal angin kuat. Benda aku turun bukit pun angin tolak ni. Ya Allah. Ni kampung ni. Aku nak makan kat situ. Ipin dah lama sampai dah. Jalan naik ke kiri ni ialah jalan untuk ke Gunung Habashan.
Dulu aku turun daripada jalan ni lah. Tapi dulu aku naik jalan lain sebenarnya. Dulu aku naik daripada arah sana. Naik daripada arah sini pun boleh. Cuba jalan ni dia untuk naik pada aku tak apa sesuai lah. Sebab dia terlalu cepat, terlalu too high, too fast. So untuk ke ni kita akan terus. Ni jalan ke Habacun. Sekarang kita masuk kampung dia. Alhamdulillah, second time aku sampai kampung ni. Last year aku datang sebab nak pergi naik gunung. This time aku datang lagi untuk Ipin dah sampai. Aduh Ben, kanker Ben, macam mana Ben? Aku pun jumpa Amoy tu. Tipu dia kata turun je. Mana ada gila climbing. Kau tahu lepas ni climbing lagi ke Shanila. Ada satu pas aku dah study lah. Ada satu pas tu 3,000 meter. Kita kena scam. Dekat 3,000 lah. Kita kena kenceng dengan Amoy tu. Patut ambil gambar Amoy tu. Nak pergi Batu Syai ke kita tidur sini? Gila kau jauh. Nak pergi Batu Syai lagi 30 kan? Lagi 20. Lagi 20 tak sampai-sampai. Sekarang kau 3 weh. Kalau dia flat tak apalah je ke. Kau nampak naik tu tu jalan dia. Betul. Unless kita tak tidur je lah Ben. Kita jangan struggle sangat. Relax je lah. Gila. Gila. Ni Batu Syai ni yang tourist attraction tu. Yang apa? Water terrace tu. Water terrace tu. Famous tu kan. So kau tengok jalan dia bingkok-bingkok sini memang bukit lah. Dia start climbing, lepas tu turun. Ya. Dia kata. Aku tak percaya lagi kali ni. Start climbing, lepas tu dia kata turun. Aku tak percaya. Kaki aku yang dah berat lah. Gila. Angin kuat tu kat situ. Kita turun bukit pun angin tolak. Angin kuat. Aku yang memang tak boleh climb ni lah. Abashan lah. Gila kuat angin. Tak boleh. Kuat angin. Ni gunung dia nampak tu. Dia simpang yang tadi belah kiri tu Yang ni yang ada. Yang ada tapi itu jalan turun. Itu jalan turun. Boleh naik lalu situ one day. Naik one day terus base camp. Jalan naik dia belah sini lah. Kalau kita yang jauh sikit lalu Black Sea nama tempat tu. Gila. Lama kau tunggu aku sejam ada? Aku lepak pasang drone dah macam-macam lah. Berhenti-berhenti kita pergi makan kat depan lah. Aku tengok jalan yang panjang tu. Mula aku ingat highway tau Kan? Daripada bawah. Aku ingat tu bukan jalan aku. Psycho. Sekali betul cik aku. Psycho aku dah jauh. Tapi bila naik okey. Naik okey. Bila naik tak teruk sangat. Daripada bawah tu kita tengok. Aku ingat highway. Sebenarnya yang belok-belok tu lagi teruk pada aku. Gila. Kanker. Tempat halal kat sini. Ada. Aku tahu kedai dia. Ini Dahaba Village. Small village dekat sini. Dia punya sini ramai orang sebab semua nak pergi Habashan tu lah. Habazushan. Ada banyak macam hotel besar juga kat sini. Kedai-kedai jual sayur. Dan kat sini ada satu kedai halal. Tu lah makcik tu dah jalan lah pakai tudung. Bawa dia punya sayur-sayur. Ni. Ni. Kalau aku berhenti jadi memang tak habis lah. Kalau aku berhenti jadi. Assalamualaikum. Dah lah tu. Dia siap suggest. But I think you can do it Batu Syai. Jadi kedai halal yang kat sini kita orang parking basikal. Dekat kampung ni ada kedai halal. Itu dia punya peti sejuk dia, lauk-lauk dia kita boleh pilih. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin ya Allah. Lapar. Dah lah climbing macam gila. Mi dia ni macam sup perut lah. Sedap. Sedap Sedap. Aku nak minta nasi goreng tapi dia tak ada nasi tadi. Share. Dia bagi cili. Share. Dapat sup campur guys. Aku sebenarnya tengok tulisan tu kan, tulisan Cina tu. Aku nak order ni lah. Rupanya ni memang dia dah buat. Lepas tu ini dah benda yang aku order lagi. Dah terlebih. Habis sedap. Perut campur daging. Tadi aku rasa macam pipi. Campur-campur sedap. Alhamdulillah. Ni kau tengok ni ekor yak. Tu perut yak tau Pin.
Yang diikat-ikat tu usus. Oh, perut dia kecil je ha? Usus. Oh, dah kering lah. Dia keringkan usus dia. Lalu kat luar tu daging dia yang dalam apa? Plastik-plastik tu dia jemur. Itu yang kita makan dekat Lijiang tu. Dia dari gunung-gunung macam ni lah. Sebab dia tak bawa dekat Lijiang yang apa? Yang fresh, dia bawa yang dah keringkan. Sedap ni. Berurat. Nikmat. Tak jauh guys sebenarnya hari ni. Hari ni Ipin tengok mana speedometer kau tadi? 40 kilo lebih kurang. Ya? 45 ya. Tapi kita punya elevation 1000 lebih. Oh ni aku dah ada. 1000 lebih. Gila. Lepas 5 km dalam 42 kilo. So distance 37 tapi start lambat tadi Tak, aku tekan lambat. Tekan lambat. So mungkin dalam 40 lah. Lepas 5 kilo. Ni total elevation 1208 meter. Yo. Average speed 5.8. Dah macam berlari. Tak, banyak bintik. Mana yang nampak dia punya apa? Elevation punya apa tu? Elevation Yang dia punya gunung tadi tu. Graf dia. Tinggi ya. Tadi kita the highest pass tu 3142. Dah lebih 3000. Tu dekat area mana Yang atas tadi tu. Yang dekat tempat yang lapang panjang tu. Lapang panjang atas tu kan. 3000 meter. Tu. Oh yo. Patut tadi ada satu motor tu dia berhenti aku, dia tourer lah naik motor kan. Dia tanya aku, are you feeling well lah kan dekat during the way kan. Cakap aku okey je. Dia bawa oksigen dekat motor dia. Tapi aku pun rasa macam lain macam lah tadi kat atas tu. Kau dah AMS lah. Aku cepat-cepat turun. Cepat-cepat turun apa? Memang kena naik balik. Sebelum korang teruskan tengok video ini, jangan lupa dapatkan buku Misi K2. Kisah perjalanan aku dari zero berbasikal dari Tanjung Piai hingga berjaya mendaki Gunung K2, gunung kedua tertinggi di dunia, 8,611 meter di Pakistan. Tekan link di description video ini. Good morning. Ini tempat kita tidur semalam, hostel ni. Dia panggil homestay sebenarnya. Dia panggil Haba Village Homestay. Best lah, kayu-kayu. Murah, 100 yuan. Lebih kurang RM60. Aku dah nampak jalan kat sana, Pin. Okey, ni nampak bilik-bilik dia. Selesa lah, boleh lah. Dalam dia cantik, bersih. Dalam dia lawa. Ipin tengah check map. Dia nak tengok berapa tinggi kita naik hari ni. Aku tak peduli. Aku jarang check map ni. Aku tahu aku jalan je, aku tak peduli. Tempat tu tanduk yak. And let's go. Hari ni memang climbing lagi. Tak payah fikir. Climbing. Lebih baik kau jangan fikir. Sampai muntah. Jalan aja. So kita decide nak pecahkan lagi dalam 120 kilo kan. 120 kilo kepada 3 hari. So sehari kita kaya 40 kilo je. Sebab climbing pelan-pelan. Kita kaya dalam 40 kilo tu maybe dalam pukul 3, pukul 2 kita sampai lah kot. Macam itulah lebih kurang. So kita ada masa rehat yang lama. Kita kaya masuk balik dekat dalam Haba Chun ni, kampung Haba ni. Sejuk. Ui, kepet lah. Ipin tak pakai jaket, sejuk. Sebab aku pakai jaket, nak kena tutup muka juga. Sejuk Pagi ni kaki fresh malam tadi. Dah tidur petang semalam, dah tidur lama. Ini pagi-pagi kampung kat sini. Boleh tahan kampung ni. Pakai Mercedes orang ni. Ada baby ni dengan mak dia. Morning in Haba Chun, in Haba Village. Ini sebenarnya adalah perkampungan untuk
trekkers yang nak pergi mendaki Gunung Habashan, Habazushan. Ni nampak belah kiri ni ramai yang tengah start nak mulakan untuk mendaki. Ni hao. Hello. Ini semua nampak kedai-kedai jual barang-barang hiking pun banyak. Ini kedai-kedai yang banyak jual supply barang mendaki. So diorang akan beli stay dekat kampung ni. Dan biasanya pagi-pagi macam ni dia akan start trekking lah. Biasanya tripnya lebih kurang 4 hari 3 malam untuk mendaki gunung ni. Tingginya 5,400 meter. Dari semalam kita nampak dia punya gunung. Dalam kampung ni pun kena panjat dah. So ini jalan dia. Oh, ada farmasi ya kampung ni. Boleh tahan kampung ni. Ada farmasi, ada hotel besar sikit, ada restoran, even ada halal restoran pun ada. So kalau korang nak ke Habazushan, kena pergilah dekat Haba Village ni. Semalam kita dah pergi dekat area halal food tu. Wow. Pagi-pagi kita dah start climbing all the way. Tapi sebenarnya dia ada downhill juga, aku tahu. Cantik kampung ni. Yang snow dekat belakang sana tu lah Habazushan kalau nampak kat belakang aku. Aku harap aku boleh buat video untuk korang. Aku takut aku tak larat pedanya mendaki. Hari ni kita akan naik sampai 3,000 meter, 3,200 meter tak salah. Tu jalan kita datang semalam, kau nampak? Tapi ni okey lah sebab ni downhill. Kita sebenarnya datang daripada belakang bukit tu yang kita climbing pusing-pusing tu, sampailah dekat Haba Village ni. And kita disajikan dengan view Habashan. Cantik gila. Jalan ke Habashan ni dekat situ yang ada macam tanah lapang. Kita akan naik zigzag sampai dekat base camp dia dekat atas tu. Ada satu jalan lagi daripada arah sini ke sana, dan ke kiri. Dekat situ ada satu tasik nama dia Black Sea. Cantik tempat tu, tasik tu. Oh, kita akan lalu kalau kita turun daripada Habashan, kita lalu tanah lapang tu. Ada dia macam padang rumput. Cantik gila. And this is the village, beautiful village. Dan kau nampak ni, chalet ni lawa boy. Aku ingat dia datang terus ketul lah. Dekat atas tu tempat gantung dia. Boleh beli ya. Tapi kalau dalam kontainer, aku ingat boleh buat 2 biji ni Ben. Satu kontainer. Tangkona tu stick Ben, tangkona. Tangkona tu lah. Kona kita. Semalam aku dah buat video lah last corner lepas dia downhill. Sekali banyak lagi. Aduh, stres aku. Tapi aku impress dengan dia punya maintenance dia. Sepanjang jalan, walaupun jalan kampung macam ni, ada tanam bunga kan. Semalam siap ada lori siram pokok lagi. Jalan pun tak berlubang. Best lah. Okay bos, jalan dulu bos. Kita jumpa kat Shangri-La bos. Aku jumpa kedai kopi kat tepi jalan ni. Ini R&R dia. Siap ada kedai kopi bai. Ada kedai kopi, ada ada toilet. So kita dah target lepas ni kita nak pergi nak tidur kat tempat area macam ni. Kita camping. So now awal lagi baru je jalan, baru setengah jam. Tapi kita nak relax, tenang-tenang. Ya, kopi dulu Pak. Kita kopi dulu. Ya. Sampai tak sampai nanti fikir kan. Sampai lambat ke, sampai cepat ke. Jom kita masuk. Tempat ni macam viewpoint dia yang paling cantik lah setakat ni. Nampak tu Habashan. Wow, beautiful. Oh, cantik guys. Ni ada orang ke tak ada ni? Lampu hidup. Ada. 5396 ni Habashan lah. Tinggi siut. Almost 5,400 meter. Cuma summit dia cloudy, tak nampak Dia summit. rendah sikit pada Damavan ni kan.
Dah Mava 56. Menang kan? So Nanti Itu dia. Pin, kita kena datang lagi Pin. Tu Panjat lah. ni Okay, kita panjat. Sebab aku sebelum ni memang aku cakap aku dah pernah datang, tapi aku tak sampai puncak waktu tu. Ada seorang aku punya member, dia kena HAPE, High Altitude Pulmonary Edema. Kita lalu, kalau kita turun, kita lalu situ tu Pin, nampak Oh, tu padang jalan tu. tu. Oh. Padang tu. So duduk lepak kat situ. Best, siut. Itu hari aku siap golek-golek macam Hindustan Pin kat situ. Wow. Best. Itu di jalan turun. Kalau nak naik sini boleh one day. Jalan naik yang jauh sikit belah sini. Oh, tapi proper acclimatization. Jauh sikit. Ada kat atas tu ada tasik nama dia Black Sea. Tasik dia warna hitam. Alright. Aku nak rehat-rehat dulu. Kita jaga Rashid, jaga stres. Malah aku stres juga sebenarnya. Boleh tahan stres lah. Ini RNR lah, tempat viewpoint. Kita akan try minum kopi dan kita akan jalan. Okay, jom kita pergi minum kopi. Ini macam exhibition center dia. Aku rasa ada juga mungkin jual souvenir-souvenir juga. Dia jual souvenir lah. Pandai dia buat attraction. Dia sebenarnya untuk Habazushan. And dia buat attraction macam ni. Jual-jual barang juga. Jual souvenirs. Jual makanan. Local souvenirs. Ini dia punya traditional costume dia kat sini. I think dia ada, dia adalah Tibetan jugalah. Tibetan costume. And souvenir-souvenir daripada batu-batu ni. And let's go. Kita tengok apa ada dekat atas. Dia punya viewing platform dia. Alright, let's go. Pandai dia buat. Aku rasa Kinabalu kalau buat tempat macam ni bagus. Ni hao, good morning. Sini Kuala. Sini Kuala. Sini ke? Kuala. Okay. Oh, kopi kita dah siap. Yeah. And this is the view from upper deck. Beautiful. Cantik guys tempat dia duduk. Tempat sitting dia. Boleh main gitar lagi. Cappuccino. Ini Americano. Xie. Dah siap minum kopi. Masak rada. Sekarang ni hujan renyah-renyah. Ya aduh, masalah betul lah. Itulah. Aku kalau hujan lebat aku stay je kat sini Pin. Tak nak. Mari kita jalan. Kau tengok jalan dia kat atas. Kau tengok jalan dia kat atas tu. Punyalah nanti kita pergi jalan ujung, nanti U-turn atas sini je. Hampir betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aku ni dah bawah 10 boleh lah. Suhu. Jadi kalau downhill mati kita sejuk ni. Ya, betul.
Lebih baik mendaki Tak, dia sebab tak ada matahari tu lah. Semalam sedap ada matahari. So sekarang ni kena awan pun gelap kat atas ni, masalah dia. Aku dah bawa baju hujan. Tapi aku tak suka baju hujan ni. Dia nanti kita berpeluh sebab dia tak breathable. Menyesal aku tak bawa jaket Gore-Tex aku. Kita kayuh sambil sembang-sembang je pen hari ni. Tapi climbing cerita dia. Ya Allah. Okey, aku nak sambung. Beberapa hari lepas aku ada cerita pasal aku dengan Ipin. Kan aku cakap aku dulu start kayuh. Ipin dah ngajak aku kayuh. Kan aku kenal Ipin ni masa aku belajar student lagi dekat UIA. Dan Ipin ni bukan budak UIA. Dia ni sekolah Universiti Metodis Antarabangsa. Aku belajar kat Universiti Islam Antarabangsa. So Ipin ni sebenarnya dia belajar dekat New Zealand. So masa aku ke student lagi dia dah kerja lah. So adalah satu event tu yang kita kenal. And then start situ dia banyak join naik gunung dengan kita orang kat UIA. And kat situ lah aku kena racun kayuh basikal. Dan banyaklah duit aku habis sebab Ipin ni. Dan Ipin juga sebab dia dah kerja, dia pernah pergi Kilimanjaro tau waktu tu. So dia adalah pengalaman mendaki overseas, mendaki alpine. Bye bye. Hai. Saya dia kena ikat lah. Lebih baik anjing tu tak payah kena ikat. Aku nak cerita pun tak boleh semput. And dalam buku Misi K2 aku ada cakap gunung pertama aku naik, gunung alpine pertama aku naik ialah dekat Taiwan. So Ipin lah yang ngajak aku. Kita orang sama-sama plan pergi naik gunung dekat Taiwan. Disebabkan dia dah ada pengalaman naik Kilimanjaro, so banyaklah ilmu-ilmu ajaran sesat dia datang ke aku. So kat situlah aku belajar banyak benda lah. Pasal jaket, pasal crampon, kasut dan sebagainya. And it's where it's all begin. Tu cerita dia. And kita orang banyak naik gunung sama-sama dekat Indonesia. Even dalam buku Misi K2 juga aku ada cerita aku naik gunung dekat Iran, Gunung Nabavan pun dengan Ipin. And kita orang buat Ironman. Tapi buat triathlon, Powerman, pergi macam biasalah. Ipin kena sayur lah dengan aku. Dia yang ngajak aku, lalas dia kena sayur. Dia tak pernah baik dengan aku. Kali Icuk kena attack kat Fraser Hill. Dia sikit-sikit nak attack aku kalau kayuh. Kau tahu tak, dia attack aku kat Fraser Hill tu, dia follow JCB, dia follow traktor, dia follow. Aduh, banyaklah cerita-cerita lawak kita orang ni. Sekarang ni kita orang dah tua lah. Itu dulu zaman umur 20 lebih. Sekarang dah Ipin dah 50. Aku pun 40-an baru. Ipin dah 50 lebih. Dah tua. And trip ni sebenarnya best sebab macam kita orang kembali bersama lah. Lama sebenarnya aku tak ada trip dengan Mamat ni. Dia sibuk. Dia itu hari ada ambil master juga, and kerja. And sekarang dia penganggur. Kita orang sama-sama penganggur. And buat trip bodoh ni. Cukup lah. Betul. Tinggi. Apa? Daripada tinggi daripada tu yang tempat semalam. Kita dah sama level lah. Penat cerita. Semput aku dengan mendaki nak bercerita. Tempat berhenti. Tengok
Ni banyak tempat berhenti macam ni untuk lori lah. Kau nak view kita punya kayuhan hari ni. Cantik. Kita tengok Bajushan. Sayang summit dia terlindung awan, tapi pun lawa lagi. So all the way hari ni kita akan climbing. Maybe ada turun sikit, naik balik. Our highest point will be 3,200 meters. Ada turun sikit. Tak tahu sikit ke banyak, tapi turun lah. Tapi aku harap tak turun banyak sangat. Kalau turun banyak nanti kena naik balik. Tu aku malas tu. Best lah kalau boleh camping kat tempat pokok-pokok ni. Cantik. Beautiful guys.